Okey, ni sekarang kita dah beli ikan gapi. Okey, sebelum mau masukkan dia, nak masukkan ke dalam tempat baru dia, kita letak dulu kat luar beberapa minit macam ni. Biar suhu dia sama, kemudian baru buka lah. Okey. Buat ni dia telinga. Kita biar dulu. Okey, lebih kurang 5-10 minit tu boleh lah. Buka bungkusan dan lepaskan slow-slow. Rumah baru dia. Ikan gapi ni suka dengan pokok pandan. Sambil belur boleh tanam pokok pandan. Okey, lepas. Selamat beranak. Selamat beranak pinak. Sini saya letak ikan bendang, ikan karim. Ikan yang ni tangkap dalam bendang. Ikan gapi ni tak renyah, dia cepat membiak.